Cadangan dan cara untuk membuat quotation kanak-kanak untuk medical card. Okey, seperti biasa login dalam GoPrime terlebih dahulu. Untuk kanak-kanak, kita perlu masukkan juga data kanak-kanak yang kita nak buat quotation tu. Jadi pilih customer. Sekarang kita dalam kes ni saya nak buat quotation untuk anak Rosna binti Ismail tadi lah dan Man bin Seman. So ambil new leads, individual, proceed. Okay, masukkan seperti biasa semua butiran yang diminta. Ni kita buat kanak-kanak lelaki lah ya, kanak-kanak lelaki atau perempuan sama saja harga dia. Okay, untuk kanak-kanak boleh masuk nombor IC ataupun nombor birth cert ni lah. Mana-mana pun boleh. Tapi untuk quotation apa yang penting adalah kita masukkan tarikh lahir kanak-kanak tersebut dulu. Terlebih dahulu. Okay, kanak-kanak ni saya tunjukkan yang berusia 1 tahun lah. Okay, masukkan semua butiran yang diperlukan yang terutama ada tanda merah ni dulu ya. Boleh juga masukkan additional info untuk kesenangan pada masa depan masa untuk buat quotation nanti. Semua kanak-kanak tidak semua ke occupation ni. Untuk kanak-kanak kita pilih child ada child. Okay, di auto akan keluar occupation class semula. Berat dan tinggi kanak-kanak akan diambil kira ketika kita buat submission nanti. Okay, untuk meneruskan quotation ni tak berapa perlu ya. Boleh terus save dulu. Okay, dah masukkan kanak-kanak punya detail. Dan untuk kanak-kanak ni CFF tak diperlukan lah. Jadi kita boleh terus membuat quotation. Untuk buat quotation kanak-kanak, peserta mestilah kedua ibu bapanya. Jadi klik customer. Salah seorang ibu atau bapa. Untuk kes ni saya buat atas nama ibu lah. Atau nama bapa pun boleh. Man bin Seman ni. Okay. Lepas tu klik dekat Man bin Seman. Butiran Man bin Seman ni akan keluar. Jadi kita akan pilih new code untuk quotation anak dia tadi. Okay, semua sini pastikan partikular dia semua lengkap, terutama yang bertanda merah. Save and next. Di sini person covered info, pilih child. Okay. Dan masukkan nama kanak-kanak tadi. Okay, ni boleh pilih mana satu. Tadi kita tahu dia punya ni. Okay, ni anak dia. Semua partikular anak akan masuk secara auto lah apa yang kita dah tulis tadi masa kita daftar di maklumat customer. Jadi save and next. Seperti biasa product selection ni akan menunjukkan produk-produk yang bersesuaian dengan umur orang yang dilindungi. Di sini ada ikhlas bersama, ikhlas saving prime takaful dan ikhlas ilham go. Untuk medical card kita pilih ikhlas bersama. Okay. Seperti biasa, base information ni quotation pastikan tarikh hari ini. Dan sekiranya submission dibuat melebihi 5 hari, buka semula quotation dan tukar tarikh dahulu sebelum submit. Sebelum buat submission. Okay, mode of takaful contribution pilih sama ada monthly, quarterly, semi-annual atau annually lah. Biasanya kita mulakan dengan monthly dulu. Okay, untuk medical card, sekiranya peserta atau klien kita nak hanya medical card untuk anak dia, jadi
Basic sum cover tak perlu tinggi sebab medical card untuk kanak-kanak harga dia agak tinggi. Jadi kita masukkan yang paling minimum iaitu RM10,000. Okay. Coverage term ni boleh pilih antara 20 tahun dan 30 tahun. Tak ada beza sangat. Saya dah buat 20 tahun dengan 30 tahun, tak ada beza sangat. Jadi kita just ambil 30 tahun dulu. Okay, need regular top up, kita ambil seperti biasa no dulu untuk tahu basic dia berapa harga sebenarnya lah kalau tanpa top up. Dan basic take contribution letak seperti biasa paling minimal iaitu RM80. Disebabkan tadi kita tulis need regular top up no, jadi regular top up kat sini pastikan dia adalah kosong. Untuk medical card kita hanya masukkan basic sum covered. Ni kalau klien nak medical card semata-mata, jadi kita masukkan, kita pilih manfaat medical card. Okay, boleh pilih pelan sama ada 150 atau 250. Kita pilih yang paling rendah dulu, 150. Dan untuk kanak-kanak dicadangkan kita pilih non-deductible dahulu, iaitu tidak perlu membayar 300. Yang 300 tu lah. Coverage term 30 tahun. Okey, satu lagi kita cadangkan kepada klien untuk mengambil Allowance Ward, Hospital Income Rider, supaya ini boleh menggantikan pendapatan ibu bapa yang kalau cuti tiada gaji. Jadi ini boleh cover lah, ataupun boleh cover mungkin dari tes-tes yang berbayar yang tidak di cover oleh medical card seperti tes influenza ataupun tes COVID. Masukkan dalam 100, 80 hingga 100 lah boleh. Masukkan ini 30. Dan kita masukkan payo juga. Suggestkan payo lah. Dia boleh dua lah, sama ada boleh masuk payo ataupun tak nak payo pun boleh. Tapi kalau kita masuk payo dia tinggi sikit harga dia lah. Beza dia dalam RM20 jugalah. Dalam RM40. Dalam RM40 macam tu lah beza dia. Kita boleh tengok sekejap lagi. Kita masukkan dulu payo. Okay, ambil ni coverage term boleh lah ambil sampai umur dia 20 pun cukup lah. Dia maksima dia 22 tak boleh melebihi 22. Okay, so kita ambil yang 20 tahun lah. 20 tahun dah cukup besar. Okay, pastikan semua maklumat yang kita nak dah dimasukkan. So kita calculate. Calculate tekan 2 kali. Sekali untuk masukkan info dalam sistem dan sekali lagi untuk calculate. Okay, menu dah appear dan tunjukkan basic contribution adalah 519. Harga asal dia adalah 519 tanpa top up. So harga ni mungkin agak tinggi. Untuk medical card kanak-kanak, kita boleh cadangkan sedikit top up lah. Sebab harga dia agak tinggi. Jadi kita back to quote screen untuk tambahkan top up. Top up yang dicadangkan biasanya tak lebih daripada 100, tapi kita boleh cuba dengan RM50 dululah. Untuk kita tengok berapa mengikut kemampuan klien. Okay, ni regular top up, yes. Dan masuk dulu RM50. Calculate sekali lagi. Okay, menu dah appear, dia tunjuk basic takaful contribution ialah 339, tapi ni bukan harga total 339 campur dengan RM50 tadi. Jadi harga adalah 389. So, kalau rasa klien nak kurangkan lagi mungkin biasa kalau untuk medical card kanak-kanak dengan payo ni harga boleh capai hingga, yang terbaik yang boleh bagi adalah 250, 50 ke atas je lah, jangan kurang daripada tu. Tapi kita tengok dulu top up dia dalam 100, jangan bagi top up banyak-banyak lah kalau boleh. Okay, kita back to kita letakkan 100. Calculate sekali lagi.
Okay, menu that appear dia tunjuk 160. 160 adalah basic contribution tambah dengan 100 tadi, jadi total contribution adalah 260. Okay, kalau klien setuju dengan harga ni boleh proceed dan kita tengok dia punya saving ada berapa. Biasanya banyak sebab top up tadi banyak. Okay, kalau nak tengok kita klik proceed dan kita tengok dia punya saving ada berapa. Okay, di sini sistem tunjukkan berapa inilah fund participant individual fund akan diterima, itu saving yang akan diterima oleh klien lah. Kalau tengok kat sini, kalau pada tahun ke-15 tadi rumah anak 1 tahun, jadi umur dia dalam 16 tahun macam tu, dia akan dapat 24,500 ni. Ada saving dalam tu jika tak ada usik lah. Dan pada umur 20 tahun, dia dah boleh dapat dalam 39 hingga 40 ribu. Itu kalau 260 lah, kalau klien bersetuju dengan harga 260 di mana basic adalah 160, top up 100. Tetapi sekiranya klien kata dia kurang berkemampuan untuk bayar 260, mungkin kita boleh kurangkan di payo ataupun tolak payo. Nanti harga akan kurang dalam RM40 lah kalau payo. Ataupun mungkin kita boleh suggestkan dia medical rider ni non-deductible punya, deductible punya lah, tapi kena bayar 300 untuk masuk ward dulu. Di sini harga medical card akan kurang. Seperti biasa kalau dah kurangkan semua tu, kita basic jadikan balik semula RM80. Dan top up bolehlah start dengan RM50 dulu ataupun boleh terus 100 kalau nak tengok beza dia tadi dengan harga tadi. Sekarang kita buat non-deductible juga dulu, cuma kita buang payo. Kita tengok harga dia beza berapa. Okey, di sini menu menunjukkan 118 campur dengan 100 tadi jadi total contribution adalah 218. Kita boleh genapkan jadi 220. Tadi 260 dengan payo, tanpa payo adalah 220. Jadi seperti saya cakap tadi, beza adalah dalam RM40. Bolehlah suggestkan dua harga ni pada klien kalau okey lah. Dan kalau bersetuju dengan harga ni boleh proceed. Dan tambah lagi 20. Bagi genap kalau boleh bagi harga yang genap supaya anda punya production senang dikira. Okay, di sini adalah benefit illustration di mana nak tunjuk saving yang ada pada tahun ke-15 dia akan dapat 20,000 lebih kurang, dan pada tahun 20 cuma beza dia dalam berapa ribu je yang tadi berbanding yang tadi 31,000 32,000 macam tu untuk saving yang ni dalam lebih kurang 3,000. Okey, sekiranya dah bersetuju boleh save code untuk buat submission. Save code dan nanti sistem akan simpan data ni semua. Dia akan tunjuk satu-satu siapa peserta dan siapa person covered. Peserta tadi Man bin Seman. Person covered adalah anak dia Muhammad bin Man. Dan dia akan tunjuk produk yang kita ambil, yang kita pilih tadi, yang kita nak suggestkan pada klien. Okay, ini non-deductible tanpa payo. Dan boleh teruskan sekiranya bersetuju dengan harga yang diberi ni, kita untuk submission nanti akan klik button apply. Okay, sehingga sini dulu. Kita akan sambung submission pada video satu lain.
Terima kasih.